Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ini. Moga-moga kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung malam ini bacaan 40 hadis ayat-ayat istimewa di dalam Al-Quran. Dan malam ini kita sampai hadis yang ke-13. Qala muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bihi ilahi qala an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu 'inda khalati Maimunah faqultu la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faturihat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wisadatun fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi thumma qara'a al-ayat al-'ashra al-awakhira min Ali Imran hatta khatama thumma ata shannan mu'allaqa fa akhadahu fatawadda ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم جئت فقمت إلى جانبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها ثم صلى ركعتين 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 Thumma shalla raka'atain thumma autar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku bermalam di rumah ibu saudaraku yang bernama Maimunah, Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Aku berkata, itu kata Ibnu Abbas, aku benar-benar ingin melihat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat qiyamul lail. Maka diletakkan satu hamparan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dan baginda tidur pada bahagian panjang hamparan itu. Dan di tengah malam baginda bangun daripada tidur, lalu baginda menghilangkan kesan tidur daripada wajahnya dengan cara menyapu tangan ke muka. Kemudian baginda membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran hingga tamat surah, iaitu ayat 190 sampai ayat 200. Selepas itu baginda berwuduk dengan menggunakan air yang terdapat di dalam kulit kambing yang tergantung. Kemudian baginda mendirikan salat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kemudian aku bangun daripada tidur dan aku lakukan semua perkara yang baginda lakukan. Kemudian aku pergi ke sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti qiyamul lail dan berjemaah bersama dengan Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya ke atas kepalaku dan memegang telinga. Jadi ada ulama sebut Nabi ketika Rasulullah sedang solat, datang Ibnu Abbas mai duduk sebelah kiri. Patut mai duduk sebelah kanan.
dan duduk sebelah kiri. Maka apa Nabi buat? Nabi meletakkan tangan kanan Nabi ke atas kepala dan pegang telinga. Duduk. Tarik main belah. Lalu baginda menarik telingaku, yakni memperbetulkan posisi aku yang sebenar, iaitu berdiri di sebelah kanan imam, bukan di sebelah kiri imam. Jadi Nabi pegang macam tu, tarik. Main belah. Kemudian baginda solat 2 rakaat dan dibilang sebanyak 12 rakaat. Kemudian baginda mendirikan solat witir. Nabi buat 2 bagi salam. 2 bagi salam. 6 kali. 6 kali 2, 12. Kemudian Nabi tutup dengan witir 1 rakaat. Itu hadis berkaitan dengan pengalaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia qiyamul lail bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok dia punya keterangan. Hubungan kekeluargaan antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Nabi SAW sangat kuat dan rapat. Pertalian darah sangat kuat. Nabi SAW merupakan sepupu beliau dari keturunan sebelah ayah. Kerana bapa Abbas, bapa Abdullah bin Abbas dengan bapa Nabi 2 beradik. Ibnu Abbas iaitu Abdullah bin Abbas, anak kepada Sayyidina Abbas. Manakala Rasulullah anak kepada Sayyidina Abdullah. Dia sepupu. Ni anak abang, ni anak adik. Jadi dia sepupu sebelah ayah. Manakala dari keturunan sebelah ibu pula, Nabi SAW adalah suami kepada ibu saudaranya yang bernama Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu ta'ala anha. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abbas, dia berkahwin dengan seorang perempuan namanya Sayyidina Abbas, bapa kepada Abdullah, dia telah berkahwin dengan saudara kepada Maimunah. Disebutkan bahawa siapa nama ibu Sayyidina Abbas? Sayyidatuna Ummu Al-Fadl, ataupun nama sebenarnya adalah Lubabah Al-Kubra. Jadi Sayyidina Abbas ada anak sulungnya nama Fadil ataupun Fadlu. Abdullah adik kepada Fadl tadi. Dan ibu mereka dikenali dengan Ummu Al-Fadl ataupun nama sebenar Lubabah. Lubabah dengan Maimunah 2 beradik. Lubabah dengan Maimunah adalah 2 beradik. Mereka ada 4 beradik. Malah nak sebut satu-satu. Mereka ada 4 saudara ataupun saudari. Antaranya Lubabah binti Al-Haris. Kemudian dia ada 2 orang, Lubabah Al-Kubra dengan Lubabah Al-Sughra. 2 orang yang berbeza. Jadi kalau kita boleh senaraikan, yang pertama nama Lubabah Al-Kubra, yang kedua nama Lubabah Al-Sughra, kemudian yang ketiga nama Asma, dan yang keempat nama Maimunah. 4 beradik. Yang beriman 2 orang saja. Lubabah dengan Lubabah Al-Kubra, mak kepada Abdullah bin Abbas, dengan Maimunah binti Al-Haris. Jadi 2 beradik. Dan termasuk juga, tuan-tuan tadi kita sebut nama Asma. Asma adalah Lubabah As-Sughra adalah ibu kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Saya dia akan sebut. Baik. Jadi hubungan kekeluargaan antara Ibnu Abbas dengan Nabi kuat. Kerana yang pertama dia adalah sepupu kepada Nabi melalui bapa. Bapa dia dengan bapa Nabi sepupu. Kemudian Nabi kahwin dengan mak nakan dia pula. Kerana ibu dia dengan Maimunah 2 beradik. Maimunah adalah isteri terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata di sini, Nabi adalah suami kepada ibu saudaranya yang bernama Maimunah binti Al-Haris. Isteri Nabi itu 2 beradik dengan ibu Ibnu Abbas yang bernama Ummu Al-Fadl binti Al-Haris. Ataupun nama saya sebut tadi namanya Lubabah Al-Kubra.
Nama Ummu Al-Fadl, nama sebenarnya adalah Lubabah Al-Kubra. Ibu beliau juga dua beradik dengan ibu Khalid bin Al-Walid yang bernama Lubabah As-Sughra. Ini Sughra. Dan tu nama orang Arab dia mengikut tu Kubra Sughra. Bukan nama sama lebih kurang. Jadi ada beza. Jadi mak kepada Abdullah bin Abbas Lubabah, tapi dikenali dengan Lubabah Al-Kubra. Manakala mak Khalid Al-Walid Lubabah Sughra. Mereka ni dua beradik pula dengan Maimunah binti Al-Haris. Seorang lagi nama Asma. Jadi ada 4 orang. Lubabah Kubra, Lubabah Sughra, Asma dengan Maimunah. Yang beriman 2 orang saja. Lubabah Al-Kubra ataupun ibu kepada Abdullah bin Abbas dengan Maimunah binti Al-Haris, isteri Nabi SAW. Tuan-tuan, Sayyidina Maimunah yang berkahwin dengan Nabi SAW, dia adalah isteri terakhir Nabi yang Nabi kahwini. Last. Dia adalah isteri yang terakhir Nabi kahwini. Dan disebutkan dalam satu riwayat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji Sayyidatina Maimunah. Antara pujian yang diberikan ialah innaha kanat min atqana lillah wa awsalana lirrahim. Maimunah ini seorang perempuan yang paling bertakwa di kalangan kami. Ini pujian Aisyah kepada Maimunah, dan dia adalah orang yang sangat suka menyambung silaturahim. Ini Maimunah binti Al-Haris. Dan Nabi kahwin dengan Maimunah selepas melaksanakan umrah Al-Qadha pada tahun ke-7 Hijrah. Baik. Tuan-tuan akan jumpa hadis. Ada orang jumpa hadis bahawa baginda Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah di dalam ihram. Tuan-tuan, di dalam ihram tadi bukan bermaksud di dalam pakaian ihram, tidak. Ihram di situ bukan dengan maksud berada di dalam pantalang. Akan ada hadis sebut, tuan-tuan akan jumpa Nabi berkahwin dengan Maimunah dalam ihram. Ihram situ dengan maksud lain, iaitu dengan maksud Nabi berada di tanah haram dan berkahwin pada bulan haram. Itu bulan Syawal. Nabi kahwin dengan dia pada bulan Nabi kahwin dalam bulan Zulqaidah. Zulqaidah bulan haram. Jadi Nabi kahwin dengan Maimunah dalam ihram. Ihram bukan dalam pantalang. Sebab dalam ihram tak boleh kahwin. Akad nikah tak boleh. Jadi qadi bagi menikah orang tak boleh. Tu pantang larang ihram. Itu Nabi kahwin dengan Maimunah, katanya dalam ihram. Dalam ihram situ dengan maksud di bulan haram, di tanah haram. Bukan dalam pakaian ihram. Banyak cerita tentang Maimunah di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Maimunah juga antara isteri Nabi yang tercatat dalam hadis-hadis Nabi. Dia antara yang meriwayatkan tentang baginda Nabi mandi wajib. Disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW mandi dan berwudu tidak melebihi 4 ke 5 cupak. Nabi berwudu dengan 1 cupak dan Nabi mandi 1 gantang ke 5 cupak. 1 gantang 4 cupak. Maksudnya Rasulullah mandi 4 ke 5 cupak saja. 1 cupak 750 ml. 2 cupak 1.5 liter. Baginda Rasulullah mandi 4 ke 5 cupak. 2 botol ke 2 botol setengah. Botol besar. Ini botol kecil. Tuan-tuan beli botol besar. Botol besar tu 1.5 liter. Beli 2 botol. Beli 3 lah senang. Bagi Chan 3. Tuan-tuan beli 3 botol. Jadi dapat 4.5 liter. 6 cupak. Lebih kurang. Nabi mandi 4 ke 5 cupak sahaja. Maksudnya Nabi mandi 3 liter ke 3.7.
Tak sampai 4 liter Nabi mandi air. Siapa yang sebut ni? Maimunah. Ni Maimunah ni lah. Dia yang bagi tahu, kata Rasulullah mandi tak banyak. 4 ke 5 cupak. Kalau terjemah dalam bahasa kita sekarang, tak lebih daripada 4 liter. Tak lebih. 3 liter lebih mandi. Kalau berwuduk, Nabi hanya menggunakan 1 cupak. Kalau botol besar tadi, separuh saja berwuduk. Saya pernah try guna botol besar berwuduk. Habis dah botol, kaki tak ada masuk. Habis dah, tak ada masuk kaki. Kena tambah sikit lagi. Maksudnya tak dapat banyak tu. Susah. Nabi nak ajak kita dalam bab air, kena minimumkan penggunaan air. Jangan guna banyak. Orang kita suka banyak kan? Buka pipe bagi bazir. Dia buka punya luah. Boleh pulas, dia pulas lagi. Air dah buka dah. Dia tak ambil lagi. Baru sinting tangan. Baru nak buka jam. Air dah jalan dah. Sebab tu orang buat, sekarang ni orang buat sensor. Suara baru keluar. Sip sikit air. Suara keluar air. Suara keluar air. Cuma masalah dia ikut kampung. Orang tua-tua tak tahu. Dia cari kepala pek mana. Dia terajang di patah terus. Orang buat bagi mudah dah. Jadi susah balik. Tujuannya nak minimumkan penggunaan air. Baik, siapa yang riwayat tentang Nabi mandi? Maimunah. Dia isteri terakhir Nabi SAW. Baik. Jadi Maimunah, 2 beradik dengan Lubabah Kubra. Mak kepada Sayyidina Abbas. Mak kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi dengan Nabi jadi kuatlah. Kalau belah ayah sepupu. Kemudian sepupu dia kahwin dengan mak menakan dia pula. Jadi pak menakan. Sepupu Nabi merangkak pak menakan. Jadi Nabi tu sepupu dia dari belah ayah. Tiba-tiba Rasulullah kahwin dengan mak menakan. Jadi pak menakan pula. Pak menakan sabit. Jadi agak kuatlah hubungan kekeluargaan tadi. Baik. Jadi satu malam dia tidur di rumah. Pada suatu malam beliau mengambil kesempatan untuk bermalam di rumah ibu saudaranya yang juga isteri Nabi SAW. Iaitu bermalam di rumah Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi tak jadi masalah lah anak menakan tidak rumah mak menakan. Mak menakan dia mahram. Isteri Nabi tu mahram dengan Abdullah bin Abbas. Ibu saudara kandung sungguh. Senduh tak batal wudu. Kebetulan pula dia kahwin dengan Nabi. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, dia ambil kesempatan pergi tidur rumah mak menakan. Tujuannya nak tengok macam mana Nabi qiyamul lail. Beliau bertujuan untuk melihat sendiri cara Nabi SAW melakukan solat di tengah malam. Untuk Nabi, wajib Nabi kena bangun malam. Qumil laili illa qalila. Kamu kena bangun di bahagian waktu malam untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sikit. Jadi baginda Nabi SAW diwajibkan oleh Allah untuk bangun malam. Kita tidak. Sebab tu kita jarang bangun malam. Tuan-tuan dan rahmati Allah, bangun malam ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bangun malam, kamu bangun dan menghidupkan malam itu dengan ibadah. Apa saja ibadah? Sembahyang, baca Al-Quran. Kalau orang yang belajar pondok, mengaji di madrasah, mengaji pondok tempat agama. Tuan-tuan sekalian, mereka bangun malam buat apa? Baca kitab. Baca kitab tu dikira bangun malam. Kamu beribadah dengan cara tersebut. Jadi hidupkan malam dengan ibadah. Sekurang-kurangnya 2 rakaat solat. Jadi dia nak tengok macam mana Nabi qiyamul lail. Maka dia ambil kesempatan tidur di rumah mak menakan. Dan mak menakan itu juga adalah isteri Nabi SAW. Tujuannya nak tengok sendiri macam mana Nabi bangun malam. Apa dia nampak? Baginda bangun di tengah malam dan menyapu mukanya untuk menghilangkan kesan mengantuk. Tuan-tuan, hakikatnya Nabi tidur hanya dengan mata, bukan dengan hati. Karena baginda Nabi SAW tidak pernah tidur dalam keadaan mata dan hati terpejam. Mata saja pejam, hati tak pejam. Hati masih berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tak pernah tidur.
pejam mata. Tuan-tuan, kita pun boleh gerak. Pejam mata tapi hati berjaga. Tutup lampu, pejam mata. Tak tidur. Ni hati duk bincang. Hati duk fikir esok nak buat apa. Esok nak pergi situ, esok nak buat sini. Duk atok lah hati. Mata pejam. Belum lena. Tengah-tengah duk atok tu ruyu. Tu baru lena. Dia pejam sekali dengan hati tu. Tak sedar apa. Rasulullah tak pernah pejam mata sekali dengan hati. Mata sahaja. Sebab tu Nabi bangkit daripada tidur. Tak batal wuduk. Hakikatnya tak tidur pun. Nabi kalau tidur, ada wuduk, bangkit boleh semayang terus. Tak batal wuduk. Kita kalau ambil wuduk, kemudian lena, lepas tu sedap-sedap. Tuan tidur yang tidak tetap papan punggung, batal wuduk. Kalau takak duk baring atas katil wuduk, batal. Sebab kita tak tahu kentut ke tak. Lena. Lena bukan sedap. Apatah lagi dalam mimpi tadi, tuan-tuan kita mimpi pergi bilik air. Lagi jam. Mimpi yang paling celaka. Siapa mimpi pergi bilik air, tolong jangan percaya. Dia mimpi-mimpi rasa macam pergi bilik air. Hang tak duduk bilik air, duduk atas katil tu. Tanya budak-budak duduk kencing tilam. Tanya, pasal apa kencing tilam? Yang kan pergi bilik air lah. Dalam mimpi. Lepas tu penat dalam mimpi ni. Tuan-tuan, ada orang pernah tanya, Ustaz Azhar Idrus, apa hukum dia mimpi keluar mani, tapi bila bangun tak ada pun. Maksudnya dalam mimpi tu, mimpi keluar mani, tapi tak keluar pun. Bila dia tanya, kena mandi tak? Sekarang tak ada pun. Tapi dalam mimpi keluar mani dia dah. Maka Ustaz Azhar kata apa? Wajib kena mandi tapi dalam mimpi tu. Kena tidur balik, mimpi mandi dalam tu. Bengong macam tu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita tidur tak fikir apa dah, tak sedar apa dah, mimpi macam-macam. Hati kita tak terkawal. Sebab tu apa yang keluar dari mulut tadi tak kira. Pasal kita tidur tak sedar apa. Bangun batal wuduk. Nabi kalau bangun daripada tidur, mimpi wuduk Nabi tidak batal. Hakikatnya Nabi tak tidur sebenarnya. Mata saja pejam. Jadi bila Nabi bangun pada waktu malam, baginda Nabi gosok muka, habuan bagi hilang mengantuk. Mata ialah gosok muka. Baik. Kemudian baginda merenung ke arah langit sambil membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Ni antara ayat yang istimewa dalam Al-Quran. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran bermula ayat 190. Dan Ibnu Abbas nampak Nabi bangun, lepas tu Nabi duduk, gosok mata, Nabi baca 10 ayat last daripada surah Ali Imran sambil melihat ke arah langit. Oleh sebab itu, ulama berpendapat ayat-ayat ini sunat dibacakan apabila kita bangun daripada tidur untuk mendirikan solat tahajud. Baca ayat. Ayat 10 ayat last daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan, ayat 190 bunyi macam mana? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu ayat. Itu ayat apa? Itu ayat, itu ayat 191. Yalah, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 98. Dia tu. Bermula dengan 191. Bukan 190. Bermula dengan ayat 191. 10 ayat last yang Nabi baca daripada surah Ali Imran bermula dengan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maksudnya Nabi bangkit daripada tidur, gosok mata, sambil melihat ke langit. Nabi baca ayat tadi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa maksudnya? Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, semasa mereka duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring.
Bila masak pun, duduk kah, berdiri kah, mengiring kah, mereka sentiasa ingat kepada Allah. Jadi duduk boleh, diri boleh, mengiring boleh. Apa jua keadaan boleh berzikir kepada Allah. Betul kalau ada orang tanya, boleh tak zikir bergerak badan? Kan ada orang duk berzikir, subhanallah, subhanallah, duk gerak badannya, automatik duk bergerak. Duduk boleh, diri boleh, mengiring boleh. Sambil berlari boleh tak? Duk jogging. Sambil duk jogging tu, duk zikir di mulut dia, la ilaha illallah, duk jogging. Diri boleh, duduk boleh, mengiring boleh. Apa jua keadaan kamu dalam keadaan yang munasabah, silakan zikir. Jogging boleh. Sambil main bola, sementara tunggu bola tak main, no. Ada berlaku zaman, bila saya tak ingat, bila saya tak ingat, permainan bola dalam musim sejuk. Kabus ni tebal. Jadi tak nampak, jadi tebal. Jadi penjaga gol ni dia tunggu bola tak main, lambat dia tak main. Rupanya perlawanan dah batal lah. Semua orang keluar badan lah. Dia tebal sangat. Dia duduk tunggu mana bola. Kacau boy. Jadi kadang duduk tunggu bola lambat sangat tak main. Sambil-sambil duduk main bola boleh zikir tak? Tak boleh. Apa jua keadaan kamu yang munasabah, bukan tempat yang terlarang dan sebagainya, silakan zikir. Jadi Nabi baca ayat tu ketika bangkit tengah malam sambil tengok langit, orang-orang yang berzikir kepada Allah waktu duduk, berdiri, berbaring, dan kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Kalau tengok langit, tengok bumi tengah malam. Bangun tengah malam. Tuan-tuan, kita kalau bangun tengah malam buat syirin dalam rumah. Habis tengok langit. Keluar tengok langit, tengok. Fikir, memikirkan macam mana Allah ciptakan langit yang indah malam. Sunyi sepi malam tu. Tengah malam. Tengok langit, tengok bumi, fikir tengok kejadian macam mana Allah cipta langit dan bumi. Sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau, peliharalah kami daripada azab neraka. Tengok langit, tengok bumi. Allah tak buat saja-saja langit bumi ni. Tuan ingat saja kalau Allah buat langit 7 lapis. Saja kalau Allah buat bumi ni jadi hamparan. Langit sat jadi malam, sat jadi siang. Saja buat. Tengok, fikir. Tafakkur dia panggil. Memikirkan kejadian Tuhan yang agung. Allah perintahkan kita, Nabi perintahkan kita fikir apa yang ada pada kejadian Tuhan. Fikir apa yang Allah buat. Tengok unta, tengok. Allah sebut dalam Al-Quran kan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat macam mana unta diciptakan? Tak tengok? Fikir tengok macam mana unta Allah buat. Pergi tengok. Wa ilal samai kaifa rufi'at. Tengok macam mana langit ditinggikan. Tanpa ada tiang. Mana ada tiang langit? Tuan-tuan, langit yang Allah cipta tak ada tiang. Ada langit. Kita boleh buat bumbung tak ada tiang. Cari mempuih. Tak boleh. Tengok langit. Tengok macam mana Allah cipta gunung. Tengok macam mana Allah cipta bumi. Allah cipta langit. Cipta unta. Pergi tengok. Semua tadi Allah sebut dalam Al-Quran, suruh fikir tentang kejadian Tuhan. Tengok kat diri kita pun ada. Macam mana Allah cipta mata. Allah cipta hidung. Lidah. Satu lidah tadi tuan-tuan boleh ada 6 rasa. Manis pun situ, masin pun situ, tawak pun situ, pahit pun situ, masam pun situ. Ada berapa dari rasa di lidah kita? Satu lidah tu Padahal tengok lidah tak ada apa pun. Tak, dia ada rasa. Sampai masa Allah cabut rasa tu, sesema. Boh menetang apa, tak rasa apa. Pada lidah tu juga. Sekali-sekali mai balik. Sudah. Pada diri kita pun kita tahu. Tuan-tuan, dalam badan kita ada satu orat tang paha ni. Orat tadi, orat sepepak. Siapa-siapa yang ada jantung tersumbat, orat itulah dijadikan bypass. Orat tu tak kacau apa. Memang sepepak lebih. Allah buat.
Siapa nak try bypass, main apa? Bukan bypass, babai terus. Kan orang, kawan-kawan kita, kenalan kita ada yang bypass. Dia cerita mereka, dia cerita ambil orat pada paha ni. Doktor kata orat ni tak kacau mana pun. Memang ada lebih. Tu dia. Melihat pada ciptaan diri kita sendiri pun kita akan nampak betapa agungnya kuasa Tuhan. Allah tak buat sia-sia. Bukanlah Allah ciptakan langit bumi ni sia-sia. Itu ayat 191. Nabi baca 10 ayat dalam bilik baca. Ayat 192 apa kata Allah? Apa kata Allah dalam surah Al-Imran ni? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang zalim tidak akan beroleh seorang penolong. Siapa yang masuk neraka, maka dia adalah orang yang hina. Fikir. Allah akan lempak masuk dalam neraka. Siapa saja yang lawan Allah. Dan orang zalim ni takkan ada siapa pun tolongnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amanu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman dan katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, hapuskan daripada kami kesalahan-kesalahan kami, matikan kami bersama orang-orang yang berbakti. Ni semua Nabi baca tengah malam. Kita kena baca sambil tengok makna. Bangun tengah malam baca. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baca lepas tu tengok makna. 10 ayat sebelum qiyamul lail. Jadi ada lagi beberapa ayat sampailah ayat yang ke-120. Semua ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ulama berpendapat ayat-ayat ini sunat dibacakan bila kita bangun daripada tidur untuk mendirikan solat tahajud. Jadi sebelum tahajud baca Quran dulu. Ayat apa nak baca? Baca 10 ayat ni surah Al-Imran. Baca. Sambil lihat mana. Jadi tak kalau telefon kita apa lah. Nak buka lampu sekali kacau lah. Nak tidur ke isteri tidur apa nak kacau. Ni handphone dah. Sebab teruk. Handphone dah kan? Buka handphone. Cuma masalah kita bila buka handphone nak tengok TikTok. Tu masalah orang sekarang ni. Dia tak mau tengok Quran tu. Tak, ni nak qiyamul lail. Paksa diri baca tengok 10 ayat tadi. Lepas baca 10 ayat baru bangun qiyamul lail. Baik. Selain itu, tidaklah menjadi satu kesalahan mendirikan solat tahajud secara berjamaah. Walaupun solat sunat itu tidak dituntut berjemaah. Dan ada solat sunat yang disuruh berjemaah. Ada solat sunat yang tidak dituntut berjemaah. Antaranya tahajud. Tahajud buat seorang-seorang. Tapi tak salah nak berjemaah. Dah bangun, dah ada 3 orang, tumpang sekali ya. Lepas tu Ibnu Abbas main duduk sebelah kiri, Nabi pegang telinga dia, tarik main belah kanan. Perbetulkan posisi jemaah. Main duduk belah kanan dulu. Maksudnya tak salah nak berjemaah walaupun tak dituntut berjemaah. Macam tu kat solat sunat duha. Solat sunat duha sunat buat seorang-seorang. Tapi dah ada ramai-ramai. Kadang-kadang pejabat. Di pejabat dah duduk nak dengar kuliah duha, ramai ada. Semayang ramai-ramai. Tak jadi kesalahan. Macam tu juga tahajud. Tahajud. Dan tu dah solat tahajud ni, maksud solat tahajud adalah apa-apa solat yang kita laksana selepas bangkit tidur tengah malam. Syarat dia kena tidur. Baru dapat pahala tahajud. Balik kuliah pukul 10, lena dah. Pukul 12 jaga. Jadi ya, dapatlah tu. Dia dah lena dah waktu malam. Tapi kalau dia tak jaga, tak lena langsung. Tengok bola apa semua, tengok pukul 4 dah. Nak tidur pakai tak tidur. Tahajud terus lah. Tak dapat pahala tahajud. Dia kena tidur tu. Jadi untuk ambil pahala tahajud, dia pun tidur Ustaz. Tengok pukul 4, nak ada tahajud, nak ada tidur tu, dia pun tidur. Sedang ada 10 pagi. Itu dia dah nak orang tidur tu. Boleh mayang tapi tak dapat pahala tahajud. Kerana maksud tahajud menjauhkan diri daripada tempat tidur. Nabi tidur. Sehingga Nabi bangun, Nabi gonyol mata. Dalil kata tidur dulu.
baru bangun tahajud. Jadi kalau tak lena langsung, maka boleh menghidupkan malam tetapi tak dapat pada tahajud. Kerana masuk tahajud, apa-apa solat yang dilaksanakan pada waktu malam selepas bangkit pada tidur. Jadi sekalipun kita hanya mayang taubat, tuan-tuan bangun tengah malam selepas baca 10 ayat tadi, lepas tu nak mayang 2 rakaat, nak mayang apa? Kita kata mayang taubat lah. Dia pun mayang taubat. Ada boleh mayang hajat. Ada orang dia hanya buat witir sahaja. Dia balas witir 3 rakaat ni last. Tapi selepas bangkit pada tidur, tuan-tuan dia dikira bertahajud malam. Janji solat selepas bangkit daripada tidur. Kemudian disebutkan ayat di atas juga menuntut kita, iaitu ayat 10 ayat terakhir surah Ali Imran tadi, menuntut kita supaya berfikir tentang kebesaran Allah pada penciptaan langit, bumi dan silih berganti siang dan malam. Jadi baca ayat tadi saya suruh fikir, tengok langit, tengok bumi, sehari siang, sehari malam. Siapa buat ni? Cukup time malam, cukup time siang. Ada masa malam, sampai masa malam. Ngam. Bukan sehari dua berlaku ni tuan, ribu tahun dah. Siang malam, siang malam, siang malam. Bersilih ganti. Tengok langit. Segi ada awan, segi cantik, segi ada bintang, segi malam gelap tak nampak apa. Bulan macam ni, segi bulan macam ni. Siapa buat ni? Fikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hadis yang terakhir yang disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dhata lailatin afala akunu 'abdan syakura laqad unzilat alayya al-lailata ayatun wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Yani inna fi khalqis samawati wal ard al-ayah al-ayati kulliha. Al-ayata kullaha. Iaitu surah Ali Imran ayat 190 191. Tadi kita sebut kita baca tadi 190 10 ayat last. Jadi baca ayat 190 kata Allah Subhanahu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu ayat 190. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda pada satu malam, apakah tidak boleh aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Tuan-tuan, hadis ni masyhur, kita pernah dengar. Nabi solat malam sampai bengkak kaki. Bengkak kaki ni. Jadi Aisyah kata, wahai Rasulullah, engkau maksum. Engkau tak ada dosa. Kenapa perlu semayang? Tak apalah nak solat. Tapi takkan sampai bengkak kaki. Maka Nabi jawab, afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah boleh aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Sini Nabi ajak kat kita, tanda syukur kepada Allah adalah dengan beribadah. Tuan-tuan, kalau betul kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, buktikan dengan ibadah. Allah bagi badan sihat, alhamdulillah. Warnanya babak sihat, sihat, alhamdulillah. Mana bukti kamu syukur? Dia gunakan badan tadi ibadah pada Tuhan. Dia guna puasa, bangun malam, solat. Itu tanda bersyukur dengan nikmat sihat. Macam mana meniaga bisnes? Okey, alhamdulillah maju. Alhamdulillah dia kata. Mana bukti kamu syukur? Bisnes dia tadi, pendapatan yang dia dapat, ada waktu dia zakat, ada waktu dia sedekah, ada waktu dia infak, ada waktu dia wakaf. Ni tanda orang bersyukur dengan nikmat harta. Oh betul. Apa saja nikmat kita dapat, buktikan syukur tadi dengan ibadah balik kepada Tuhan. Kalau badan sihat, buat ibadah dengan badan. Ada harta yang Allah beri nikmat lebih, gunakan harta tadi, infak balik pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dapat suara yang sedap. Guna suara tadi untuk baca Al-Quran. Apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah, guna balik untuk beribadah. Itu tanda syukur. Jadi ramai orang kita tengok tanya apa-apa, alhamdulillah, lagunilah. Dia sebut di mulut alhamdulillah. Seolah-olah syukur comel lah. Mana bukti? Buktinya kamu buat ibadah balik dengan Allah. Sebab tu orang yang buat ibadah, ini adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Lepas tu Nabi jawab, tidakkah boleh aku ingin menjadi hamba yang bersyukur.
Baik. Kerana pada malam ini diturunkan kepadaku satu ayat. Itu ayat Ali Imran tadi. Dan kata Nabi disebutkan, celakalah orang yang membaca sahaja ayat itu tanpa berfikir tentang maknanya. Iaitu ayat 190 dan ayat 191 surah Ali Imran. Apa ayat itu? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liul albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Celakalah orang yang baca tapi tak tengok makna. Dia baca ayat ni tapi tak merenung apa yang Allah sampaikan dalam ayat tadi. Fikir tengok. Allah ciptakan langit, kejadian bumi, perselisihan malam dan siang. Semua tadi ada manfaat bagi orang yang berakal. Ada tanda kekuasaan Tuhan. Fikir tengok. Nak suruh fikir. Dan orang yang memikirkan tadi, dia akan berzikir kepada Allah waktu diri, waktu duduk, waktu berbaring. Dan dia akan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi tadi. Dan kesemuanya berlaku, tidak ada satu pun sia-sia. Semuanya ada sebab dan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, itu ayat yang istimewa dalam Al-Quran, iaitu 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran yang menjadi bacaan Nabi sebelum Nabi Qiyamul Lail di waktu malam, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau lepas ni kita nak beramal, bolehlah bangun tengah malam sebelum kita solat, sujud kepada Allah, hidupkan malam tersebut dengan ibadah, baca dulu 10 ayat daripada Ali Imran, kemudian fikirkan sejenak tentang kejadian Tuhan yang Maha Agung, langit, bumi, siang dan malam, segala kejadian Tuhan tadi ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak memikirkan tentang kuasa Allah, memikirkan tentang kehebatan Allah, kita akan rasa diri kita ni sangat kerdil mengharapkan rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang boleh kita kongsikan malam ni. Moga-moga ada manfaat daripada perkongsian hadis yang ke-13. Ada masalah pamur panjang, kita sambung dan berjumpa pada pertemuan akan datang untuk kita baca hadis yang berikutnya. Wallahu alam, aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.